macam mana orang biasa boleh ubah hidup dan berjaya. Pernah terfikir tak kenapa ada orang yang lahir dalam keluarga biasa-biasa je tapi boleh capai kejayaan luar biasa? Sebenarnya rahsia mereka cuma 3 perkara ini. 1. Ada impian dan keinginan yang kuat. Kalau dalam diri tak ada rasa nak lebih maju, tak ada siapa boleh paksa kita untuk berjaya. Tapi kalau hati memang nak berubah, nak hidup lebih baik, kita akan cari jalan, bukan alasan. Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean, klik link dalam bio atau klik learn more. 2. Ada matlamat and sanggup. Buat apa sahaja untuk belajar. Nak berjaya dalam bidang baru yang kita tak tahu langsung, ini 3 cara yang berkesan. Bayar untuk belajar. Ambil ilmu terus dari orang yang dah berjaya. Berikan sesuatu dulu, bantu orang lain, tunjukkan nilai kita, baru mereka sudi bantu kita balik. Jadi, orang yang sentiasa selesaikan masalah, orang suka berkawan dan membantu mereka yang bawa penyelesaian. 3. Pilih industri yang sedang berkembang. Pernah tak tengok kawan-kawan yang dulu biasa-biasa je, tapi sekarang dah jadi jutawan? Mereka bukan buat kerja biasa, tapi mereka masuk bidang yang betul pada waktu yang tepat. Bisnes online, live streaming and content marketing, jual produk digital and coaching. Sekarang, media sosial macam lubuk emas baru. Siapa yang masuk awal, dia yang akan menang besar. Jadi kalau nak ubah hidup, mulakan dengan 3 perkara ini. Setuju? Tinggalkan komen nak ubah hidup. Saya ada ready sistem bisnes online dan apps. Korang boleh guna untuk jana pendapatan ekstra 4 angka hingga 5 angka tanpa ganggu kerja harian. Nak tahu lebih? Klik link di bio sekarang